Adun Batu 3, Daniel Al-Rashid menempelak tindakan segelintir pihak yang melemparkan tomahan tidak berasas mengaitkan projek MyKios dengan unsur penyelewengan dan seolah-olah berlaku salah guna kuasa. Tuduhan sedemikian hanya akan mencemarkan nama baik ribuan penjawat awam yang terlibat secara profesional dalam proses perolehan di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Ini kerana katanya segala proses perolehan bagi projek MyKios dikendalikan oleh PBT dan bukannya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ke PKT secara langsung. Peranan KPKT terhad kepada penyediaan dan penyaluran peruntukan. Sebagai bekas ahli Majlis MBSA, Daniel berkata beliau amat memahami bahawa proses perolehan di peringkat PBT dijalankan secara profesional melibatkan pelbagai lapisan pegawai dan audit dalaman. Beliau mempersoal adakah mereka yang membuat tuduhan ini benar-benar memahami struktur dan tata cara operasi kerajaan tempatan atau adakah mereka memilih untuk memperlekeh integriti penjawat awam demi keuntungan politik jangka pendek. Saya menggesa agar segala permainan persepsi murahan ini dihentikan segera. Janganlah kita merosakkan usaha murni yang sedang memartabatkan penjaja kecil dan menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat marhain.